Jangan cari orang yang beragama, tapi cari orang yang serius dalam mengamalkan agama. Tapi ada isu, ada orang yang takut nak kahwin sebab takut benda-benda ni berlaku lah. Sebab tu kena pilih pasangan. Jangan pilih pasangan yang beragama. Sebab yelah, tak semestinya ustaz bagus. Faham tak? Jangan cari orang yang beragama, tapi cari orang yang serius dalam mengamalkan agama. Means tak kisah dia basic agama ataupun sains ke apa ke, kerja macam mana pun, tapi dia serius dalam mengamalkan agama. Bila dia kenal Allah, dia akan kenal siapa isteri, mak dan family dia. InsyaAllah. Satu quotes menarik. Kan biasa korang cakap cari yang beragama kan, macam tu kan. So maksudnya beragama ni biasa orang tu banyak apa? Ustaz lah, macam tu kan. Ya, habislah semua ustaz dia tapi rebutnya. boleh relate secara logik ni. Bila Kak Syifa cakap macam tu, betul lah juga. Ada je orang yang bukan dalam aliran agama, tapi betul-betul serius, dia faham mengamalkan agama. bukan agama kan.